Saya, Kuala Selangor senyum. Kita bersama dulu mempertahankan YB Gelang Patah, YB Likit Siang digantung. Kita yang menentang di sini, kami berada. Saya salah seorang yang menentang usul itu. Sekali dengan Kuala Selangor ada, Damansara ada. Lama-lama, orang lama-lama. Saya juga bersama menentang undang-undang drakonian ini atau peraturan yang pada masa itu kita anggap drakonian oleh Pematang Pauh dan juga Port Dickson sebelum ini. Sekarang ini Tambun. Jadi takkanlah saya nak dihukum. I don't mind. I can go to court within 6 months. Tapi adakah ini standard kita mengendalikan kes-kes? Saya boleh argue banyak mengenai kes ini. Saya telah berhujah 22 hari bulan, 30 hari bulan 10. Saya juga berhujah semasa Yang Berhormat Menteri menggulung. Dan sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang tadi, kami telah selesai dan deal. Move on. Dia ucap terima kasih pada saya kerana faham keadaan ini. Adakah dalam keadaan gini saya nak dihukum lagi 6 bulan? Saya nak dihukum lagi. Come on. With due respect, saya dah kontak ramai rakan-rakan lama-lama. Saya mohon izin untuk menyebut nama-nama yang saya kontak. Saya telah kontak Yang Berhormat Seremban. He is in Singapore now. Saya dah kontak Petra Jaya. Jelaskan keadaan ini. I need justice dalam perkara ini. Saya tak tahu mereka menghubungi atau tidak rakan-rakan mereka dalam parti. Saya jelaskan. Beberapa orang rakan-rakan saya tak perlu sebutlah di sini. Dan saya perlu sebut adalah Pasir Gudang. Saya sebut, saya nak minta pandangan dia. Macam mana? I'm willing to go to jawatankuasa privilege. Dengarlah saya. Kalau ada recommendation, bawa sini. Biar Dewan putuskan. Not in this place yang majoriti terikat dengan whip. Kita pun faham, Tan Sri. Takkan nak menghukum saya melalui summary judgment. I have tribal issue. You cannot get the summary judgment when I have tribal issue. Bring me to jawatankuasa privilege. Untuk saya buktikan kes saya. Kalau saya gagal, hukumlah saya. Give me a fair trial, please. Tasik Glugo, Bukit Glugo. I want a fair trial. I want right to be heard. I want right to defend myself. That's all. Not to acquit me at this point of time. Tak perlu lepaskan saya sekarang ni. Tapi bagi dulu ke jawatankuasa hak kebebasan. Itu yang kita minta, itu yang diminta oleh pembangkang. Tak ada masalah. Jadi kalau usul ini dipindah kepada rujuk saya ke jawatankuasa, saya akan minta semua kawan-kawan saya sokong usul